Baik, mohon perhatian bagi peserta yang dipanggil untuk acara penyampaian hadiah bagi acara Rejang Lembing. Nur Alia Amani binti Muhammad Aliuddin dari SMK Bukit Sentosa, Siti Nur Safia anak perempuan Renizam dari SMK Gedangsa, Nurin Irdina Batrisha binti Muhammad Syahrizal dari SMK Kelumpang. Sila hadir ke meja urus setia sekarang. Seterusnya, bagi acara lempar cakra, sila bersedia untuk penyampaian hadiah. Ammar Iskandar bin Ismail dari SMK Bukit Sentosa, Nur Muhammad Haziq Syamrin dari SMK Serendah, dan Muhammad Isnias Dani bin Muhammad Yuzi dari SMK Sungai Chow. Sila hadir ke Tapi aku dah tahu lah nama sudah. Ni ada berapa? Tadi gila. Lagi dulu. Potong! Potong! Tadi dia potong tahu. Kan dorang kan nak pas. Memang macam tu. Baik, mohon perhatian bagi nama-nama berikut. Sila bersedia bagi acara penyampaian hadiah. Bagi acara 110 meter lari berbarga lelaki 3, Muhammad Danish Aiman bin Muhammad Syukri dari SMK Bukit Sentosa 2, Muhammad Daniel Hakim Suhairi bin Abdul Haq dari SMK Bukit Sentosa, Muhammad Darwish bin Kamarul Anwar dari SMK Bukit Sentosa 2. Seterusnya, bagi acara 110 meter lari berpagar kategori lelaki 2, Indra Putra Akil Aish dari SMK Ampang Pecah, Muhammad Atik Dini dari SMK Bukit Sentosa, dan Muhammad Akil Amin dari Sekolah Menengah Agama Tinggi Kuala Kubu Baharu.